Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami merupakan pelajar daripada SMK Tasri Abdul Kadir. Pertama sekali, saya akan buat simpul mana. Pertama sekali, kita ambil bahagian kiri tali ni, kita himpunkan ke bahagian dalam. Manakala bahagian kanan tali ni, kita balikkan keluar. Lalu kita himpunkan dan masukkan dalam kayu. Kemaskan dan dah siap. Simpul mana ni kita gunakan untuk menambah sesuatu objek dalam kadar yang sebentar sahaja, seperti kita ikat pada batang kayu dan sebagainya. Saya ingin membuat lilitan bersimpul. Pertama, masukkan pada kayu, gulung dia. Lepas tu masukkan ke dalam dan letakkan pada bahagian tengah dia. Lepas tu pusing ke bawah belah kiri. Lilitan ini digunakan pada ujung pancak atau kayu. Saya akan membuat lilitan balak. Yang bawah ni akan diletakkan di atas, lalu pusing sebanyak 5 kali. Lalu yang panjang ini akan dimasukkan ke dalam lubang ini dan membuat kemasan. Kegunaan lilitan balak ini untuk menurunkan dan menaikkan beban seperti kayu. Saya akan membuat silang ikat kayu. Mula ikatkan di sini sehingga 3 kali. Lalu kemaskan dan ketatkan. Lepas itu ikat sehingga bersilang. Sebanyak 3 kali. Lepas itu ikat silang lagi berlawanan 3 kali. Dan ikat untuk penamat menggunakan ikat silang manok. Ikatan ini digunakan untuk mengikat kayu dan membuat gadget. Sekian, terima kasih.